Pernah dengar tak tentang Pavel Durov? Siapa sebenarnya dia ni? Terkenal ke? Kalau anda nak tahu, Pavel Durov ini pernah diberi gelaran sebagai Mark Zuckerberg Rusia oleh The Huffington Post pada tahun 2012. Walaupun ramai yang tak mengenali dia, Pavel Durov ini adalah salah seorang pengasas aplikasi Telegram. Mesti tahu kan mengenai Telegram? Tak pun, mungkin anda memang menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi Telegram ini memang sudah lama tidak disenangi oleh Vladimir Putin dan pihak berkuasa di seluruh dunia. Dengan anggaran kekayaan sekitar 15 bilion USD oleh Forbes, apa sebenarnya kisah di sebalik usahawan teknologi ini? Pavel Durov dilahirkan di Saint Petersburg pada tahun 1984. Ayahnya merupakan seorang profesor dalam bidang filologi di University Saint Petersburg. Lebih melucukan, Vladimir Putin, alumni University Saint Petersburg, pernah bekerja di universiti tersebut pada awal 1990 ketika ayah Durov bekerja sebagai ketua bahagian Classical Philology. Pada tahun 2006, Pavel Durov habis belajar di universiti tersebut. Pada masa Mark Zuckerberg memulakan projek Facebooknya, Durov dan abangnya Nikolai menghasilkan aplikasi sosial media yang popular di Rusia, Voktek. Voktek atau lebih dikenali sebagai VK diinspirasikan oleh Facebook. Akan tetapi, ia tidak mempunyai peraturan yang ketat seperti Facebook. Pertama kali Durov bertemu dengan pihak berkuasa tempatan adalah pada tahun 2011 semasa pilihan raya di Duma. The New York Times mengatakan bahawa Durov enggan mengikut arahan kerajaan Rusia untuk memadam laman media sosial pihak pembangkang dari platform miliknya VK. Durov memberikan respon kepada mereka dengan mengeluarkan sebuah post bergambar seekor anjing memakai baju sejuk yang menjeling lidahnya. Tindakan tersebut menyebabkan pihak polis bertindak dengan menghantarkan unit SWAT ke rumahnya. Selepas kejadian tersebut, The New York Times mengatakan bahawa Durov merasakan dirinya tidak mampu berkomunikasi dengan selamat dengan abang dan rakan niaganya yang lain. Oleh sebab itu, mereka bekerjasama menghasilkan aplikasi Telegram yang dirancangkan pada tahun 2013. Ketegangan antara VK dan kerajaan Rusia berterusan selama beberapa tahun. Semasa permulaan pengambilan Crimea, Durov enggan menyerahkan data milik penunjuk perasaan pro-Ukraine. Usahawan teknologi Rusia ini juga tidak mahu menyekat laman sosial milik ketua pembangkang Alexei Navalny. Selepas itu, usahawan-usahawan yang terdekat dengan Putin mengambil tindakan dengan membeli 48% pegangan saham milik VK. Ini menyebabkan Durov terpaksa menjual saham miliknya dan keluar dari syarikat yang diusahakannya. Durov kemudiannya diusir dari Rusia. Pada masa itulah, Durov menyibukkan sepenuh masanya untuk Telegram. Platform tersebut menggunakan end-to-end encryption communication yang terbukti berguna untuk penentang politik dalam situasi yang melampau seperti di Iran, China dan Cuba. Akan tetapi, akibat kekurangan pengawasan di dalam aplikasi ini, Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah menuduh bahawa platform tersebut menyebarkan maklumat yang salah, hate speech dan kandungan catat rompak. Mahkamah Rusia juga telah memutuskan untuk mengharamkan Telegram pada tahun 2018 sehingga tahun 2020. Majalah Time menyatakan bahawa Telegram telah dimuat turun lebih 1 bilion dan telah menjadi salah satu platform pertempuran antara Rusia dan Ukraine. Kebanyakan pihak berkuasa Kiev seperti Presiden Volodymyr Zelensky menggunakan aplikasi ini untuk berkomunikasi dengan orang ramai. Dengan Moskow dan Kiev berperang dalam perang maklumat di Telegram, pengaruh Pavel Durov pada masa krisis ini tidak dapat diperkatakan lagi. Adakah anda bersetuju dengan informasi ini? Nyatakan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube dan Facebook KMM Box.